taploh tu bahadai. Ya. Hadas dibagi dua. Cara rayuk tacok, beda tacok leh. Tama-tama hadas rayuk dah hadas dubut. Hadas rayuk dua je takun, leh je takun. Takun yule apa kata peluah buat baju. Yang pertama-tama mahadai, ule hadai. Head batin mana? Non nifas, nya ule hadai. Head baurinang nifasnya ule hadai. Hana hadai yang lebih rayuk dari nyan. Pada tengah berarti hei darah tebian nifas, mani tebian pakan je lebih rayuk. Tanah hadah habis raya, letak puharum tim hadah. Tanah hadah habis raya, nanti truk atanya cukup le puharum. Urinang mehe atau nifas. Harum buat Quran, mat Quran. Urung junub menancing. Harum sebayang ngentawah. Urung junub lagi nyancin. Harum tamang masjid. Urung junub lagi nyancin. Harum tamat pa perumoh. Tu tengah mahing dia. Pati cukai pa dia. Mia tengah junub je. Yang kenara lebih lagi. Perumoh tu mahing nifas. Tamat batai pusat tu menyolapi hana lepas raya dahsyat tu. Tamat. Dia punya pernah balik menyenuk. Baik pertama mentakap aja. Tanah raya ada. Heng nifas tu. Menancit. Orang tengah heng nifas jimat aswatannya. Antara pusat haram cit. Lagi haram tamat je. Pimnya hana lapik. Ya, mana. Orang junub malah apa? Yang tanah hadah henifah, hadah habis rayuk. Dan haram tak termalu. Purmoh tengah mahir, haram termalu. Talak aja. Pimnya purmoh tengah menjunub, berkelam. Tubuh jut. Kami dah. Lulang perumoh tengah mahir dapu tata le haram. Pimanya perumoh tengah mahir dia tak le. Yang tanah ini faham uleh hadah itu. Kabidanya. Kabidah tunggu muda-muda. Macam kahwin tengok. Kabilah. Baik tali inang janjang yang mahu tu larang oleh Allah. Gutut di akhirat. Tali bawa dia tu malu. Ya, mana? Kaile. Kakak. Jadi dari satu cara mengat suci dari hadah rayuk. Cara bersuci hadah rayuk Nabi dah balai. Haid nifah junub. Nyah Nabi dah cara bersuci. Nabi dah cara bersuci. Lebo hadahnya haid nifah junub cara bersuci saban. Artinya mesti ngan ia mutlak. Ia mutlak, ia hana ubah rasa, hana ubah habis, hana ubah warna. Ngan ia nyan ke untuk tak bersuci hadah raya ngan junub. Kemudian tak monya ianya iana dua kula tu je tak grup yang kulahan grup dah grup urang mahir menifas tanya junub tengah kat suci tu dan syarat-syarat bak mano lo wa ama yadid wajib taco ia pelak tubuh dan ia yang kat kenang tubuh hanjil di rolak ianya maaf tengok
Urang jahil mana junub mana haid menyebab mon tunte gecung ngan tima. Nak sah pulut ngan tima pun kan. Ngan tima pun. Nak ia pun. Wama ia kedua tengah kutarik, rot ia bau mutrop-trop lang tima. Ia yang daripada hanyal musamal dipakai li tu. Cacrong tima yang gelai, rot lam ia bau. Ia bajar orang tima, hanya pakai 10 go cerong, 10 go. Sama dengan yang namanya tima pertama. Mak bulu tima pun. Budak sembahyang tu. Semua udip yang ketua sembahyang Tuhan. Kena ketemu-temu junub. Halam form bah iya. Kita tarik yang tima tu. Ya, yang dapat ke baju. Macam mana ya? Ya pun tengok. Urinang. Ribelo. Ia baok. Rot tima tu. Tengah. Pakar tak baok le. Maka ialah jemaah mustakmal. Wallahu yahkumu yaumal qiyamah. Allah yang sidang di akhirat. Allah Ta'ala lah yang sidang di akhirat. Kena diwabui Tuhan yang umur 7 tahun. 15 tahun berkabareh dalam babnya. Yang kemilo pula. Di mana head junub demi munyo ia cerong ulen hajiat langmon. Munyo ulen langmon ia yang betul-betul nyarut lang tima. Ia lang tima ia di. Nyoko yang kebunan ia mustakmal itu. Minasah ia pun tagai. Ia pun minasah. Nyabi ingat tu. Tanya soro ke soro, sebulan ke sebulan menuju kepada Allah. Nyata ibadat buat ke hajat ngoi tengok. Itulah yang cukup tahsia. So temannya ngok. Yang temannya. Mak. Ya, nama masalah. Iya, langway kulah raya nya ndak mung Sabah dra menjud pakon sebab ia dua kulah itulah najis dan hal musaman kun nabi iza balagal ma'u kulatan falam yahmilil khubusa nabi bila ia tamano je kena dua kulah ada mu bui pujo jigro tetap suci asa dia jigro tetap suci jatuh tetap suci jatuh tetap dengan cerita berubah Pimia ia tu kulah sama tima. Tiga tu hanya pakai ni. Kakak pajang upom autuha tu. Tama-tama pihak mano kelai yang kedua ubena sebayang kita kerja pihak kalah balu sebayang kalah. Sebayang kalah mano pernah kalah. Pajang tu puasa tak mano besar. Kamu form yang tu. Beratang form. Berapa buat leh? Kamu form. Demi yang kita kamu form. Nyawa aku yang tahu. Yang apa? Yang jelang kan? Yang apa lah? Buta ke dia? Utara. Kenapa? Kapan? Nya balo tabah mana berhalu. Nyan menan. Menan. Tanya panjang tak cuma ia tema bet ule lamon bugong tiamba tema tarik. Bugong. Pajarhu lang tema. Babadung elemen aku. Nyokunya perah Tuhan. Perah ulama. Urang ibadat hana elemen tu sia-sia belakang aku.
Kamu faham? Ya, nyangka. Oh, kadang. Mana kadang? Ngan tabano juno mah lepas acok supaya ngli tapi cara betara bau tulu tengah mana. Buji pun darah. Culok ialah buang merah ile. Bawai ji. Hana wapai uduk le. Ha? Ya, mana. Nyan tu, betul. Kajilah nyan. Buka telefon, buka telefon. Nyan kiban ku hata bertawa Tuhan, paduk nau dan lop lanjerai kau. Yang nak mengerti. Masya Allah. Ya hantuk Allah tu. Ilmiahnya tengku hana urang yang jiat peri. Maka urang hana buat hana banding bengeh Tuhan aku. Oleh bengeh kafe ke jiu. Moi dua aku. Nyo model aku sayang tu. Ya. Nyan ke dapat malanya. Watal dia ramuka ke biasa. Kemudian tarah jaro banyak dia bulut. Kemudian kegelantau pu bulut tentang jarum yang kami lapis tatemom. Yang tatemom lihara muka, hajat temom dile. Lihara muka, temom mawai jut, temom lulu jut, dia temom baru rah. Ule rah kaki sembayang aja. Nya, ilduan ku 20 euro guru lang temom sapi. Jarum gantung buat jarum. Bek lagi bahasa jamun. Abang gantung kata li sembayang bek. Tanya manusia aku. Harus bertanggungjawab seluruh bidang Tuhan dah akhirat. Tanggungjawab dah akhirat. Kau paham? Wal kesimpulan. Ya. Menyetamano ngon tacrung iya. Yang sah ia pun kan. Ia kedua menyerut ia bau. Memang kamu agam di doa baca nak pupu. Kamu agam nak pupu. Sebab mai baca roju. Pem nyau dinang kan baca top nanti bang. Nyanyang tak sayang. Kajilah kan? Tak. Benar-benar kesimpulan je untuk bersuci hadarayu itu ngon mano ngon ia mutlak guna meniat bak pun kenang ia. Jangan tak jaga ke pula. Yang kedua mengagada hadarayu menyotanya agam tak silap kemaluan. Nya kaiton kulit tengku lebih subuh. Wajib silap. Nyawup kulit datang kata nyahantuk sumudep tamano dah hantum sila antah terbayang gol mantah sampai tok lang jerat macam junub punya ragam insyaallah wajib sila dengan mana kajilah oh, muna untuk dia sama no dia tanya mana bang dia tanya apa dia sama no yang tiga untuk oleh sama no oleh kaya olehnya urinang hantam ke pertama ialah matranyan tengah ke mana semua de pantah mana head nifas kamu hanam sila hanam pisek katakan Orinang hantam gepang, gesut ia dalam. Semudep wa mentang junub, semudep mentang hi. Kagelok lanjut, galau mana junub, galau mana itu. Pi punya puasa, jaga begut, lepas pertama ia baca puasa.
Yang bukan tahu ni nak. Gudang pelih sabai. Hatam gudua kesir iya teh tanyan. Truk ba Allah tengah matang majunub, matang mahiu. Kemudian lang punggung mirah. Lang punggung mirah. Nyanyi umum orang, lang punggung mirah. Kadang-kadang orang malim tua, kon tua hom. Tengah tamano wajib taran. Wajib ran mengatu suat punggung. Yang punggung yang tersuat taran. Ni pandang li Allah li Nabi nyan belah lahir wajib rah. Jarang ko mana ji dua jiran jirah la punggung mirah jarang. Mina klek nu kia punggung ku nyo sayang ku sebayang nyai sebayang musabah sebayang hanasah menyauri nang mantang mehe nifas kira. Uraga mantang majunub kenahan habis cerah yang lahir-lahir. Sedangkan punggung merah itu gepandang lahir itu. Yang lebih dana. Yang jelas ke? Jelas ke? Ya. Kemudian lampu nyung. Lang pusat. Jika orang temu lang lepek kulit. Mengenang baru hanali hadah raya hanali janabah hanal junub li baru je tabah tubuhnya lang sembahyang ya menang. Kemudian jika haji pakai tanya pula mana nak haji pakai artinya jika le doktor menyang pakai ia penyakitnya tengku badan ronian terpulih. Hanya berapa bala menjunub, bala menifas. Ada menyang pakai ia tengku hai mati. Ada menyang pakai ia mubekas parut singa terpulih. Kalkul macam le doktor nyan sahanyan tam suci ngentano nyan luka munyo bahasa bah tubuh je pakai ia syok tanoh raju lang tanoh haluh lagi berarti pong tatemom ni je perah meneti temom tu sehingga tepuk ke muka sehingga ke jalan mudah sembahyang je enti putuh dan katuk enti sembahyang menaikkan menjunub hanya pakai ia buat tubuh tu. Laju ke atas tanah ke dia. Allah ni putun alat musuci. Untuk berhadah raya hadah debut dasah najis. Usuh dengan ia itu. 7 macam ia bisa tu. Pertama ia ujian. Yang kedua ia mun. Yang apa tu. Yang ketiga ia beku. Yang keempat ia laut. Yang kelima ia mata air. Yang keenam ia men. Yang tujuh ia keruang. Itulah kegunaan Allah di perut macam-macam tu tanya mu suci itu. Kemudian 7 buah ianya nya behgot ia yang tebir lang ruang jarawan Nabi itu. Ia yang je suci tu jauh. Nah ulai. Nah nabi dah ia tebir dan jauh lah. Nah lekoknya ia mendam-dam. Lebih 2. Lekoknya ia kurang kal kausar. Lekoknya ia kurang nel Mesir. Dilikutnya ia keruang tulut tai bagot. Ianya bega itu bilang ke jauh Nabi. Ya beh kurang got di antara ia kurang. Tingkap kurang mana segala kurang.
Wa afdalul miyahi ma'un kanaba min baini asabi'in nabiyil murtaba yalihi ma'u zamzamin fal kausaru pangailu misyarasum ma bakil anharu ya. Kemudian ianya habis iaitu ia tibit lang luang jaro Nabi lagi pacok jipong kiban kejadian Nabi bekerja tabuh perang 72 gebah tentera sehingga gerah nak pacok kun Nabi namu ia dua anak saja mata pancingnya ia dua anak teman celok jaro Nabi mu jitibi ia jaranyo tu sep 70 orang tu nyan ianya bega diuplah ya ila nama tu kenira ujian nak kenira ilekonya ia mendam-dam ilekonya ia kurang kal kosar ilekonya ia kurang nel musir likonya kurang bertanya ia tulut tabak god apa nyan jadi ia nyan mamandum untuk tanya musiki fa illam tajidu ma'am padam mamu sa'idan thayyiban monya ketemu iya atau sakit ke apakah ia bahaya gitu perah bulo fa sa'idan thayyiban purabat tanah nyan menang tengku patang patang pat tengok dibu kita matang. Kali sah mana? Kali sah mana? Ia sebayang henapa tuang le. Ya kata. Bak baya tengku dicung bak gerundung. Otakoh bak gerundung lepas koh baya. Ube layang roje. Bayar cang hidup cang pinang. Takoh pinang. Napa ya lomba bayar. Hadah raya disampu hadah itu pun. Hadah itu pun cuma sarai padupat wajib buia. Buka jaro ulai kan? Hadah lepas sabar tubuh, tabuh ia mau jiru, dah tupat menyandi pun. Apa? Makanya ngen manuhid nifas junub hanapah tung ni sebayang li dengar cerita bet amat boh tengok sama nawe bet lagu-lagu yang pungong tengok sama nawe phone taniat batasir apa ada rayu niat mana junub ni faham macam ku ni boleh tagage aki tu ia mah kasah niat oh nya nam kalau perah pete urnya apa berah yang pun darah itulah hawai kala darah aki nyawa ulah itu pasal ia tak cukup ulah ya menan apa sama dengan mana ya kolam monya kalau ratai yang haji mak lihat tanya tu. Monya kalau ratai ia macam je tamat. Hanapa ya tuang ni sebayang li. Tengok jelasnya. Dia bawa balik gelung pegah. Kamu nama dia mana kan? Tu kem tu johro. Nya lo udahnya nya mana lo nya rumah le rumahnya agak belum tak grup lagi berapa ada lebut tengah sembahyang juga man ke cara titip
Ji peluang ke raya cap cup ji peluang ke muka je bagak tai peluang. Kebonan tertib aku hilang kita. Ba jarang ba mana-mana je. Pon kenang ia data masa yang gecak ke muka. Orang timah keluar bulu jarau. Gecak ke jarau. Timah ke leher bulu gecak ke Nya tertib mana tak bila. Nya pon ku jak tak kenang. Truk kedua itu tipnya. Nak jelas tak? Kau apa? Kagak faham. Yang baik tu. Wudunya ke mana? Kau wudu ke sembahyang. Ya kalau mana junub sunat tuang sembahyang. Tanit long tuang sembahyangnya ke mana mana kan ke ikan ke sembahyang ke mana ke mana kau apa kan mana ke ibadat mana oleh ke ia ben sampo-sampo ngko yang mana junub mana hebat saksi tu dah kira bet talab atau jut talab jika menghajat menyahan talab sejuk tu menyahan talab doa dijak waktu meliket apalagi tapah muka tamah papalau udah tapah muka yang mana rezeki yang mudah ke anak rezeki yang mudah tu ia mana junub mana nyan ia bekas ibadat gaya kebah mencarutik menanjut pikon haru makruh kajilah pernah lama mana tak apa-apa je kemudian bisa pokok lah bila hajat tak pakai ke masa bawah tubuh. Mupat-pat mesti tu. Surah mana junub. Bak sapanya no aja hanya lepas ia. Hanya lepas ia. Lain je. Bak yang dia pakai ia wajib pakai ia kegelantar pakai ia bak sakitnya temom. Temom dia lihat jut mana dia lihat jut. Kajilah. Yang dipaham mana sakit mana tubuh. Nyo sakit umpapa bak ruang sakit mana junub mana nifas yang bak sakit wajib perkena ia kegelantar perkena ia bak sakitnya perap temom batano kajilah tahu moyo camu nyum urang Lihat sebuah tamu junub. Nya hana wajib mana bagah ke di balahu wajib itu. Tapi akibat manusianya itu rezeki musakit dahsyat. Tanya mu junub tanya mu junub. Pajuh bu gelarang kon haram makruh. Caeh gelarang kon haram makruh. Yep ia gelarang ke haram makruh. Akibat ni bah makruh-makruhnya medum mesekir rezeki. Wa ma tam junub malam subuh kata teh hana tabedah tak mana nyan desa raya tu. Pajan-pajan yang jatuh kejut subuh hari wajib mana tak hanya laju. Hajat pun teruk. Kena terkese bak tengut berkelam. Tak ilmu. Kajilah ya? Kajilah. Ya? Betul. Sabar tu. Tapi punya hanam kali waktu sembahyang namun serapa getut Tuhan dia kerai Tuhan. Hatta menyenum itu apa 7. Mana aku di poh dua jut dah siapi kah itu nak ada orang tanya. Minta kun je kena ikah Tuhan nak bagi ke jut.
Tapi rezeki mu sakit. Hana mudah rezeki itu. Rezeki mu sakit, hana mudah. Ayolah. Yang menang, demi. Ngan junuk mana he nifas. Hana apa tu ngan sebayang li. Pi bet tamat atanya lihat sampurna bulu. Hana apa tu sebayang li. Kau upanya? Kemudian